Farhana Zahra bernama penuh Nur Farhana binti Ismail dan berumur 34 tahun pada tahun 2025. Dikenali sebagai Cik Na, dia berasal dari Tumpat, Kelantan dan dilahirkan pada 27 Julai 1991. Usahawan kosmetik produk kecantikan dan kesihatan ini terkenal menerusi jenama produk susu Mami Gorgeous, kopi Vavavoom dan jamu Cik Na Mung. Dia juga pemilik kilang Ana Zahra OEM Sendirian Berhad yang membantu para founder menghasilkan produk jenama sendiri. Farhana berkahwin pada usia muda 22 tahun pada tahun 2013 dengan Muhammad Hakimi Muhammad Azmi atau dikenali sebagai Hakimi Azmi, dan sehingga 2025 mereka mempunyai 3 anak yang antaranya dikenali sebagai Yaya dan Nur Fatimah Az-Zahra. Menerusi Facebook, Farhana pernah berkongsi bahawa dia pernah mendapat pendidikan di sebuah sekolah elit, namun ketika itu rakan-rakannya menjauh disebabkan dia cuma seorang anak guru, bukan dari keluarga berada. Dia berhenti sekolah pada umur 15 tahun dan mengambil PMR dan SPM sebagai calon persendirian. Malah dia mengambil SPM agak lewat, iaitu pada usia 20 tahun selepas menyedari sukarnya hidup tanpa pendidikan. Walau begitu, dia berjaya memperoleh keputusan 5 kredit lantas menyambung pengajian di Kolej Politek Mara. Di kolej, walaupun tidak selalu hadir kelas, Farhana tetap berjaya peroleh pointer sekitar antara 2.7 hingga 3.2 meskipun semua subjek diajar dalam bahasa Inggeris. Sebelum kahwin, menurut Farhana, hidupnya serba cukup ditanggung ibu bapa, namun selepas kahwin, barulah terasa sukarnya hidup. Majlis kahwinnya juga sangat sederhana, tiada hantaran, hanyalah mas kahwin berupa seutas gelang dan cincin yang kemudian terpaksa digadai RM250 dan tak dapat ditebus semula kerana dia dan suaminya tidak berkemampuan. Mereka suami isteri menyewa rumah kayu usang RM150 sebulan, namun hanya mampu tinggal 2 bulan sebelum balik ke rumah keluarga. Disebabkan kekurangan pekerjaan di Kelantan, Farhana pindah ke Kuala Lumpur ketika hamil dan dalam masa yang sama sedang menyambung pengajian. Dia dan suami terus diuji dengan kesempitan hidup hingga pernah mengutip saki baki duit siling untuk membeli makanan. Bantuan pengajian Farhana pula dihentikan manakala suaminya hanya bergaji RM1,200 dan sewa bilik pula RM550, memaksa Farhana bekerja sambil belajar. Dari pengajian semester 3 hingga 5, Farhana bekerja sebagai penasihat jualan di Peru 2 sambil berniaga di pasar malam, siap membawa anaknya yang masih bayi. Selepas tamat belajar, dia pulang ke Kelantan dan pernah bekerja di stesen minyak sebelum menjadi eksekutif jualan di RHB Bank dengan gaji RM2,050. Kata Farhana, dia terima bekerja barangkali kerana personalitinya yang petah berbicara menarik perhatian majikan. Sepanjang tempoh itu, dia juga mengedar risalah promosi di hadapan bank dan ditugaskan untuk tawarkan pinjaman dari kedai ke kedai. Semasa masih bekerja di bank, dia mula berniaga produk sendiri dan juga sedar dia lebih suka bekerja sendiri serta tidak gemar berada di bawah arahan orang lain. Ketika awal perniagaan, dialah yang melakukan sendiri penghantaran produk, mengedar risalah dan melawat kedai-kedai kosmetik secara langsung. Antara fakta mengenai Farhana yang anda perlu tahu ialah ketinggian wanita ini ialah 149 cm sebagaimana pendedahannya dalam kiriman di Facebook. Ibu bapanya merupakan bekas guru, namun bapanya telah pun meninggal pada 2018. Farhana pernah melakukan pelbagai pekerjaan sebelum berjaya. Kini dia cukup terkenal kerana gemar bersedekah kepada para pengikut laman sosialnya. Malah dia gemar mengambil duta produk di kalangan golongan kurang berkemampuan bagi menaikkan taraf hidup mereka. Dahulunya Farhana hanya memandu kereta Myvi. Kini siapa sangka dia mampu memiliki banyak kenderaan, termasuklah Lamborghini. Malah dulunya dia merupakan penerima zakat di Kelantan ketika zaman pengajian. Kini dia pula menjadi pembayar zakat.
Bahkan usahawan terkenal Iqbal Zulkifli dedahkan pada Mei 2024 menerusi kiriman Facebook bahawa Farhana adalah pembayar zakat individu tertinggi di Kelantan dengan jumlah RM1 juta setahun. Antara lain mengenai Farhana ialah siapa sangka di sebalik keceriaannya, Farhana sebenarnya menghidap bipolar disorder. Perkara ini didedahkan oleh usahawan Aifa Azlan di Facebook yang turut mengalami gangguan sama dan menyatakan mereka saling memahami serta mengambil ubat yang sama.